Alang-alang dah simpan emas biar jadi kaya. Alang-alang dah jadi penyimpan emas, jom kita grad sebagai dealer public gold. Baik, di public gold ni kita ada dua peluang. Pertama, peluang untuk menjadi penyimpan emas, bermaksud kita beli emas, kita simpan dan kita dapat keuntungan dalam jangka panjang. Yang kedua, peluang untuk menjadi dealer, iaitu sambil-sambil kita menabung emas atau menyimpan emas, kita boleh menjana pendapatan pasif sambil-sambil kita membantu rakan-rakan lain untuk menabung emas di bawah bimbingan kita. Jadi tuan-puan, jika tuan-puan di luar sana mungkin sedang mencari peluang bisnes yang mudah, bersistem, jadi tuan-puan, inilah bisnes paling sesuai, iaitu bisnes public gold, yang mana kita boleh buat sambil-sambil kita menyimpan emas dan juga secara part time saja tuan-puan. Kalau tuan-puan nak mencuba menabung emas sambil-sambil itu buat bisnes, ini peluang yang terbaik. Jadi jika di luar sana mungkin nak mencuba sebagai dealership public gold, mudah saja boleh tekan link di bio ataupun di posting. InsyaAllah nanti saya akan sediakan 15 minit BOP percuma penerangan apakah kelebihan kita menjadi seorang dealer public gold. Jadi siapa nak belajar lagi ilmu emas dan kewangan, jangan lupa follow. InsyaAllah saya akan update dari semasa ke semasa.